Assalamualaikum guys. So hari ni nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal mentaliti bangsa lah. Kan? So kalau kita lihat kan kebelakangan ni kan dalam Bursa Malaysia sendiri kan, kebanyakan saham-saham yang masuk ke dalam Bursa Malaysia terdiri pada saham-saham yang bukan Bumi Putera lah. Kan? Ada 100 IPO yang masuk, 2-3 je yang Bumi Putera punya. Yang lain tu semua bukan bumi. Lepas tu yang bukan bumi ni pula kan, diorang bukan hanya masuk dalam bursa, ambil duit pelabur, lepas tu besarkan lagi syarikat diorang kan, diorang jadi kaya raya dengan market capitalization atau modal pasaran 300 juta dan ke atas kan. Lepas tu diorang juga pandai lah bila dah masuk dalam bursa tu, diorang pandai bagaimana nak maintain harga saham tu, nak naikkan harga saham tu dan sebagainya. Dia berbeza lah dengan orang kita. Jadi untuk orang kita kan, kebanyakannya kalau buka syarikat Senang Berhad tu kan, masih lagi mesti jalan macam mana nak nak sorok lah duit tu kan, nak sorok duit tu atau nak beli benda-benda yang lavish kan, benda-benda mewah dan sebagainya kan. Tapi tak ada pun nak usahakan untuk bawa syarikat tu ke bursa lah kan. Dan kalau kita lihat bukan bumi di negara kita ni kan, diorang dah boleh buka kilang-kilang yang besar, syarikat-syarikat besar kan. Diorang boleh buka syarikat semiconductor, syarikat teknologi dan sebagainya kan. Begitupun dari segi mentaliti bangsa ni kan, memang diorang orang yang mengambil risiko lah. Diorang memang orang yang mungkin pembelajaran dia dengan Confucius dan sebagainya kan, menyebabkan diorang memang bekerja dunia dan nak dapatkan duit yang lagi banyak kan. Berbanding dengan mentaliti orang kita yang suka menyimpan kan, tak berani ambil risiko kan, dan sebagainya lah. Ataupun suka kalau ada duit lebih tu untuk membelanjakan tempat-tempat yang tak perlu kan. Beli apa yang kita tak perlu, beli apa yang kita mahu kan. Jadi that's why kalau kita lihat dalam hal ni kan, ekonomi bukan bumi negara ini makin lama makin besar dan makin kukuh kan. Sedangkan orang kita makin lama makin susah lah. Dan aset-aset negara kita kan, tanah ke kan, rumah ke dan sebagainya, perniagaan dikuasai oleh bukan bumi lah. Jadi hal ni pada FY lah, kita kena ubah lah mentaliti kita untuk jadi orang yang invest, orang yang boleh ambil sedikit risiko kan, orang yang berilmu, orang yang menjalankan perniagaan kan. Aku rasa itu lebih baik lah demi untuk meningkatkan ekonomi ummah di kalangan kita semua. Itu sajalah yang saya nak ceritakan pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Baik.